Ramai orang ingat kitab Imamat 13 cuma manual perubatan purba yang membosankan. Tetapi di sebaliknya, ada amaran rohani yang sangat menakutkan tentang hati kita. Kitab Imamat bab 13 adalah salah satu bahagian dalam Alkitab yang sangat terperinci, khususnya membincangkan tentang ketetapan mengenai penyakit kulit yang menular, sering diterjemahkan sebagai kusta atau tsaraat dalam bahasa Ibrani, dan jangkitan pada pakaian. Secara literal, bab ini kelihatan seperti manual perubatan purba untuk para imam. Namun, di sebalik peraturan ritual yang ketat ini, terdapat beberapa pelajaran penting dan mesej rohani yang mendalam. Antara mesej yang kita dapat dalam bab ini adalah: pertama, dosa seperti penyakit kulit, kusta. Dalam teologi Alkitab, penyakit kulit dalam Imamat sering dilihat sebagai gambaran visual tentang dosa. Bermula dari dalam. Penyakit ini bermula di bawah kulit sebelum kelihatan di luar, sama seperti dosa yang bermula dari hati manusia. Lalu menular dan merosakkan. Jika dibiarkan, ia akan merebak dan merosakkan seluruh tubuh serta mencemarkan orang lain. Dan menjadi mati rasa, penyakit kusta merosakkan saraf-saraf hingga penghidapnya hilang rasa sakit. Dosa juga boleh mengeraskan hati manusia sehingga mereka tidak lagi berasa bersalah. Mesej kedua, kepentingan kesucian dan pemisahan. Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Orang yang disahkan menghidap penyakit ini harus diasingkan di luar perkhemahan. Mesejnya di sini bukan bertujuan untuk menzalimi pesakit, tetapi untuk melindungi komuniti daripada jangkitan dan pencemaran. Secara rohani, ini mengingatkan kita bahawa Tuhan itu kudus dan dosa tidak boleh berada di hadiratnya. Kita dipanggil untuk memisahkan diri daripada pengaruh-pengaruh yang boleh merosakkan iman kita. Mesej ketiga, peranan imam sebagai penjaga, bukan hakim. Dalam bab ini, tanggungjawab untuk memeriksa, mengasingkan, dan mengesahkan sama ada seseorang itu tahir, bersih, atau najis terletak pada imam. Imam tidak mendiagnosis untuk menghukum, tetapi untuk membawa pemulihan. Ini menunjukkan peranan pemimpin rohani untuk menjaga kesucian jemaah dengan penuh teliti, kebijaksanaan, dan belas kasihan, bukannya menghakimi secara melulu. Proses pemerhatian juga dilakukan selama 7 hingga 14 hari sebelum keputusan muktamad dibuat, menunjukkan pentingnya sifat berhati-hati. Mesej keempat, gambaran kasih karunia, kasih sayang Yesus. Imamat 13 menunjukkan betapa ketatnya undang-undang Taurat memisahkan orang berdosa najis daripada Tuhan dan komuniti. Tiada ubat yang dinyatakan dalam bab ini. Mereka hanya boleh menunggu dan mengasingkan diri. Ini menjadi latar belakang yang luar biasa apabila kita membaca Perjanjian Baru. Menurut hukum imamat, sesiapa yang menyentuh orang kusta akan menjadi najis. Namun apabila Yesus datang, dia sengaja menyentuh dan menyembuhkan orang kusta. Matius 8:3. Yesus tidak menjadi najis, sebaliknya kesucian dan kuasanya menyembuhkan orang tersebut. Mesejnya, apa yang tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang Taurat, diselesaikan oleh kasih karunia Yesus. Dosa, seperti kusta rohani, bekerja secara senyap. Ia bermula daripada benih kepahitan yang kecil, kompromi-kompromi tersembunyi, atau kesombongan yang tidak disedari. Keadaan yang paling berbahaya adalah apabila saraf rohani kita mula mati rasa, yaitu apabila kita boleh berbuat dosa tanpa lagi merasa pedih, bersalah, atau tertekan oleh Roh Kudus. Di luar kita kelihatan sihat, tetapi di dalam kita sedang perlahan-lahan terpisah daripada hadiratnya. Secara keseluruhannya, bab ini memberi peringatan kepada kita kepada 3 perkara ini. Pertama,
Kesedaran terhadap bahaya dosa. Penyakit kusta menjadi gambaran visual tentang dosa yang bermula secara tersembunyi di dalam hati, merebak dengan cepat dan boleh menyebabkan rohani kita menjadi mati rasa jika dibiarkan tanpa penyesalan. Kedua, kepentingan menjaga kesucian. Peraturan pengasingan yang ketat mengingatkan kita untuk sentiasa menjaga kekudusan hidup dan berani memisahkan diri daripada pengaruh buruk atau persekitaran toksik yang boleh merosakkan iman serta komuniti kita. Ketiga, keperluan mutlak kepada kasih karunia. Sementara hukum Taurat hanya mampu memeriksa dan mengesan kecemaran manusia tanpa dapat menyembuhkannya, kita diarahkan untuk bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Imam Agung yang datang untuk menyentuh, menyembuhkan, dan memulihkan rohani kita secara total. Terima kasih kerana setia bersama Dom Journey of Faith. Semoga diberkati dengan mesej dari Imamat 13 ini. Jumpa di bab seterusnya.